Okey, selamat kembali ke ZR Sports On, sesi bersama saudara Saif. Agak menarik perbincangan ni, sampai saya pun dah terlupa, agak overrun sedikit. Tapi untuk meneruskan lagi perbincangan kita, saya agak tertarik untuk nak tahu berapa sebenarnya kos untuk sebuah kelab nak run, seseorang tu nak run kelab Liga Super. Berapa kos yang diperlukan sebenarnya sekarang ni? Kira-kira saya lah, paling kurang 20 million at this point. 20 juta 20 juta itu setahun paling kurang. Tu dengan gaji, dengan penerbangan, dengan bas, training, apa semua. Betul. Dan because kita ada club licensing pula ni, Yes. you kena ada pasukan-pasukan yang yang the age juga, so ada cost lagi di situ kan. Oh ya. So berat, dan this is another problem, right? Sebagai liga, right, kita harus memikirkan macam mana nak membantu kelab untuk participate. Betul. Kalau susah nak participate, my product pun mati as a league, betul tak? So bila kita meletak banyak, orang kata apa, syarat-syarat ni, dia sebenarnya menyusahkan partner kita ni. Bila dia tak boleh nak fulfill, kita denda pula dia. Right. So this is where I think that there's a bit of a problem lah. So sebagai liga, bagi saya lah, kita kena fikir, kalau you boleh dapat 10 juta, you boleh compete dengan sampai habis dan gaji terbayar. Kalau I boleh create an economic model di mana benda tu berlaku, then sepatutnya banyaklah tim boleh masuk. Bukan sekadar, okay, I dah letak requirement, kalau you tak meet, I just fine you. Lepas tu I buang you, tim lain pula masuk. Right, so the holistic thinking ni tak ada. So macam mana MFL ataupun AFL nak bantu kelab-kelab ni yang dapat lesen tapi tak boleh nak fulfill all the requirements dalam lesen diorang tu? So itulah, dari segi economic model dia banyak option, dan benda ni kadang-kadang tengok kesesuaian tempat lah, right. Bagi saya rasa perlu ada some sort of salary cap. Salary cap. Right, salary cap. So, sebab kita belum sampai peringkat di mana peringkat di mana duit itu telah terlalu banyak. So salary cap ni bukan cap pada gaji seorang pemain, as a total salary. So contohnya, you boleh bayar total salary untuk 30 pemain yang you register ni 15 million. So star you bayar lebih lah, yang tak star ni bayarlah kurang. Right. Bukan nak kata orang ni tak mampu untuk dapat gaji besar, tapi you kena pandai allocate lah. Right, supaya barulah kompetitif. Right. Kalau tidak, dia jadi game of orang yang ada duit lah. Betul. And kita dah nampak benda sekarang. Ada player, this happens in the big leagues as well. Betul. Tapi cuma bila you buat cap macam ni, dia akan membantu untuk keep the competitiveness terdekat. Betul. Dan satu lagi saya rasa dari segi kita terikut-ikut dengan keperluan AFC ni. Right. Dan soalan yang kita kena tanya is actually, adakah lagi penting kelab kita bersaing di Piala AFC, Champions League, ataupun lagi penting pembangunan kelab-kelab kita di dalam liga, which is the priority now. Betul. Bagi saya masih lagi priority di peringkat liga. Kita perlu memberi lebih banyak peluang kepada pemain tempatan. Betul. So kurangkan kuota. Kita dah tahu dari segi sejarah dia, bila pemain tempatan dapat peluang, masa itulah kita punya national team naik. Betul. Because it's very simple. Game experience lebih, you become a better player. Betul. So saya rasa dari segi polisinya, FAM, MSL kena sit down. What is more important now? Right. Kita kena bangunkan player tempatan. Kita perlukan lagi banyak team. They need more minutes. Right. So okay, mungkin kita hadkan kepada 5 players. Right. Ataupun you boleh sign banyak tapi 5 je boleh main satu waktu. Right. Sebab masalahnya bila kita tengok apa yang berlaku, kita hanya akan melahirkan right wing, left wing, right back, left back. Betul tak? So all the core position ni semua dah masuk dengan foreigner. Dan satu benda yang kita kena harus ingat dari segi the economics of football juga, bola ni, pemain, supply of player is more than the demand of player. Di mana-mana saja pun.
Contoh dia, dekat Malaysia kita ada 13 tim. 13 tim darab dengan 30 slot. So, berapa slot je ada? Betul? About 400 slots. Right. Orang yang nak main 400 slot ni, berpuluh-puluh ribu. Bukan saja di Malaysia, di luar negara pun datang. Kalau you go, I mean, you're manager, berapa banyak email je dapat lah. Daripada tak mana-mana orang hantar profile, betul lah? Yeah. You pay them $1,000, they will come lah. Betul tak? Tak payah nak bayar 3-4 ribu. Betul. So the supply of player ni lebih daripada the demand. The quality of supply pun is high. Right. So kalau kita nak compete macam ni susah. So kita kena look at policy making, and this is kerja FAM lah. You kena fikir secara dasar. Di mana kita kena pastikan di mana kita nak membangunkan bakat ni kena ada peluang. Right, kena ada peluang. So buatlah kota 5. Bila ada ramai lagi local player, lagi ramai orang nak datang stadium. Kita nak tengok orang kita, tapi kita nak juga tengok foreigner yang star 2-3 orang, betul tak? So it all comes together je. It all comes together. Sekarang ni 9 orang, kita tengok liga senarai penjaring terbanyak apa, Allah tak kenal semua. Semua foreigner. Sampai nombor 6 7 barulah ada 2 table pula local top scorer. Aduh. Okay, the main purpose of professional football, ada pemain-pemain foreign. Tu macam di UK sendiri pun kalau kita tengok ada satu kelab tu semua foreigner. Betul. Tak ada seorang pun local player. Betul. Tapi dia tak ada bising pun, tapi makin meriah, stadium tak pernah kosong pun. Okay, adalah untuk elemen menarik crowd, untuk meningkatkan lagi quality entertainment. Yes. To make the football more entertaining. Okay. Masalah kat Malaysia ni dari dulu sampai sekarang masih lagi tak entertaining. Tak nampak pun elemen entertaining pemain foreign tu. Tapi makin lama makin dinaikkan lagi jumlah foreign players untuk bermain dalam setiap pasukan. Betul. Dan saya rasa itu adalah salah satu punca dia adalah untuk kita mengejar ke Asia. Untuk bermain di peringkat Asia. Betul. Di mana bila itu berlaku, maka jadilah lambakan pemain-pemain tempatan yang terbiar. Betul. Tak dapat tempat dalam pasukan sebab pasukan dah penuh dengan foreign. Betul. Dan pada sisi kelab pula, kelab masa belanja lebih. Sebab foreign ni dia datang bukan gaji semata-mata. Betul, dia expat. Dia datang dengan dia expat. Dia datang dengan kita kena tanggung dia punya cukai. Betul. Dia tanggung dia punya kereta, punya rumah. Betul. Foreign player kau boleh bagi pula satu elemen yang satu insentif. Betul. Tetapi bila fan kau tak ada bagi insentif apa pun, kau nak diorang ni beli je. Which is kelab menganggap fan sebagai customer. Betul. You come and buy. Betul. Not your friend ataupun your affiliate Your of the club. Your partner of the club. Because this is your football club. You kena anggap fan je adalah your club member macam club golf. Betul. Kan? Betul. So when you have a club member, you must treat them as a club member. Don't treat them as a customer. Betul. So masalah management club ni untuk dia nak, kalau kau club macam club immigration, siapa dalam Malaysia ni nak pergi support immigration? Betul lah. Tapi kita kena thank you juga pada immigration sebab masukkan tim dalam liga untuk menaikkan numbers. Tapi like I said lah, siapa nak tengok? Betul tak? Okay, kita tengok US You just name it, basketball ke, softball ke, American football ke, whatever sport you nak buat, always ada crowd. Betul. Dan dia punya players dia, they make a living out of it. Yes. They can manage to make a living. Macam apakah macam model tu kita boleh bawa ke Malaysia ataupun kita belum sampai lagi untuk kita nak pakai? Saya rasa kita dah regress. Kekuatan bola ni datang daripada the grassroots. Okay. I always say there's two things lah. Participation rates. Okay, participation rate. Kita dulu bagus zaman 70-an, 80-an, 90-an ni. Kita bagus bola ni sebab ramai orang main. Kita jadi juara badminton pun sebab ramai orang main. Ini sukan yang memang sukan popular lah. Number 1 and number 2. Betul. Tapi saya rasa bola ni dalam masa this past 20 years is not really played that much. Saya pun ada anak, saya tengok anak, diorang tak main bola macam kita dulu. Tak ke padang, main pun futsal sikit-sikit. Right? So benda tu dah tak ada orang kata apa, kekuatan di peringkat akar umbi. And ini saya boleh cakap ni memang kegagalan FAM lah. Right. Untuk memperkasakan
kekuatan tu. Because kalau lagi ramai orang main, lagi orang minat. I tak berjaya dah jadi professional footballer. I main setakat main Liga Haram je. I kan pergi stadium nak tengok orang lagi hebat pada I, show their skills. Right. That is the whole point. Tapi kalau I dah tak main, I tak ada minat lah. So that base telah terbiar. Betul. Saya rasa orang yang pergi stadium ni semua orang yang pernah main bola. Ataupun pernah lah ada cita-cita nak jadi footballer at some point. Yang tengok TV ni mungkin tak. Kan? Ataupun dia also ada satu lagi kategori of fan, dia kata fan warisan. Dekat UK ni macam my father Selangor, anak saya pun confirm semua Selangor. Kita akan tanamkan benda ni dalam kan. You kena pergi stadium sebab aku pergi stadium. Right. Cuma kat Malaysia ni benda tak mature lagi, ataupun I say the grassroots telah dilupakan. Betul tak? Ada kita tengok under age Selangor team main. Tak tahu player pun kita tak tahu siapa dia. Betul tak? So bila tak ada that base tu, the pyramid makin kecil dan terhasil lah apa. Tapi again dia sebab kita nak maju dengan terlalu cepat. Right. 70-an 60-an kita ke depan disebabkan kita, this is my saya punya pendapat sendirilah. Bukan sebab kita terror sangat, tapi sebab kita main awal daripada orang lain. Betul. FAM tahun ni nak 100 tahun, betul. Piala Malaysia tu is one of the oldest cups in the world. 1920 something. Yeah. Right. Antara competition bola sepak yang tertua di dunia. Right. So kita bermain bola sebelum orang lain main bola. Sebelum this whole region main bola. Sebab tu kita boleh seri dengan South Korea dulu. Sebab dia orang baru main. Jepun baru start main bola in the 70s. Right. So kita dah ada head start. Tapi dalam masa 50 tahun sejak the 70s ni, kita stagnate, orang lain ke depan. Dan orang lain ke depan dengan cara membangunkan the base. Right. Thailand punya base of clubs, dia ada tak salah 3 level of professional, first, second and third. Third tu dah macam pro and semi pro, first and second all professional teams. Kita pro 13 team pun susah nak maintain. Right. Myanmar ada model lain. Dia lebih terkawal di liga, tapi they have a model that works. Dan kebanyakannya lokal. Kita ni macam cacah merbah. Cacah merbah. Kalau you tengok kejap boleh import, kejap tak boleh import, kejap nak ni, kejap tak, bertukar-tukar because kita tak ada long term planning. Right. And this is again masalah politik jugalah, right. Bila orang baru masuklah dengan idea baru. And tak ada siapa pun di FAM lah pada zaman awal yang saya nampak yang telah membuat satu dasar panjang. Japan bila dia buat dasar dia ada satu plan, dia 100-year plan, macam tahu kan. Dia kata dalam masa 100 tahun kita akan jadi we will win the World Cup. And this was from the 70s ke 60s dia mula. Right. Dan 100 tahun ni tak kisahlah siapa presiden, tak kisah siapa, you follow this 100-year plan because the 100-year plan says that within 100 years Japan will win the World Cup. And they have actually won the World Cup sebab dia dah menang Women's World Cup. Tapi FM ada F30? F30 launch tahun bila? 2018 tu. Habis 2030. Right. So dalam 11 tahun dia punya unjuran dia, dalam 11 tahun daripada kita ranking 1 juta, tiba-tiba nak jadi champion Gegasi Asia. Come on. Realistik ke tak? Takkan dalam 11 tahun you boleh achieve Gegasi Asia. You kena realistik lah sikit. Okay, So dalam pembuatan dasar ni, and I have some experience because I help the government in membangunkan dasar kan. You kena fikir really long term. Dan apakah yang diperlukan? So macam saya cakap lah, kalau Malaysia ni ada cita-cita nak pergi World Cup, kita kena ada at least 3 tiers of league. Yang ada 20 team semua professional. Right, 60 professional teams. Right. Masalahnya kita tak fikir macam mana nak melahirkan 60 team tu. Selagi kita duk main dengan state system yang saya cakap ni, memang saya takkan nampak lah. So we need pemikiran yang baru, yang berjangka masa panjang. Bila tak ada, masuklah. Kita panggil pemain entah daripada mana, tak tahu tak betul dia warisan Malaysia ke tak, dan kita mengharapkan instant success. Kalau ada 100 tim sekalipun, tapi masalah komersial masih lagi di main issue, terutama pada top tier punya tim. Macam mana kita nak ada
Sustainability tak ada. Tak. So, Haji rasa kan, sekarang ni tim 13 ni sebab tak cukup minat ataupun tak cukup duit? Tak cukup duit. Tak cukup duit. Betul. So, minat ada. Minat ada. Katakanlah harga untuk masuk untuk bertanding setahun 5 juta. Berapa banyak tim ada? Banyak. So, why don't we do that? Tapi banyak kena kompromi lah. Tak boleh pergi Asia, tak boleh ambil import mengamai. Ada salary cap. Betul. Which is ini semua yang ada setengah-setengah klub tak nak. Betul. Okay. Tapi kita kat dalam Liga Bola Sepak Malaysia ni, we are in a divided world. betul. Okay. Ada elite punya dunia, ada dunia orang miskin. Betul. Okay. Yang elite ni dia nak semua kelebihan. Sebab dia mampu. Betul. Yang belah bawahan ni pula, janji aku survive dengan kelab aku. Tapi bila impose regulation yang menyusahkan dia, itu as good as killing them. Tak boleh. That's why semua lari pergi A1 sekarang ni. Sepatutnya bola sepak kita ni on the opposite side dengan Jepun tau. Betul. Jepun dia ada letak satu target, dia akan grow clubs lebih banyak. Yes. Kita ni pula impose regulation, impose rules yang menyebabkan makin lama makin mengecut. Betul. Jumlah kelab. Even jumlah liga pun dulu daripada M1, M2, M3, M4 sekarang dah jadi Liga Super A1, A2. Tu je. Yang lain semua dah tak ada dah. Betul. Polisi buat pun, tahun ni buat polisi ni, tahun depan ada polisi lain. Betul. Tahun ni tak ada regulation, tak ada promotion, tahun depan hilang promotion. Betul. Tak ada lagi promotion. Regulation tak ada regulation. Sebab kalau kita relegate, makin kurang lah kat atas ni. Sebab yang kat bawah ni nak promote tak nak naik. Betul. Even macam tahun ni, Piala Malaysia, tim yang betul-betul layak by merit untuk pergi Piala Malaysia, tak nak pergi. Betul. This is very main issue. Betul. Yang kena address by MFL dan juga FAM. Tapi Betul. masalahnya sekarang ni, FAM pun dalam keadaan hari ni, tak ada JK, tak ada ESCO. Jadi, makin parah keadaan bola sepak Malaysia ni. Tapi saya rasa itu satu peluang. Kita berada di satu peluang. Kita kena tengok bola sepak Malaysia ni as satu perjalanan yang jauh. Right. So F30 kata sampai 2030. Bagi saya lah, kalau siapa yang masuk FAM ni, do a plan until 2050, 20-year plan. Okay? 20-year plan di mana at the end of 2050 ni, Malaysia ni ranking di bawah top 100 lah. Okay? Realistic. Realistic. Consistent top 100 team main di Asia. Okay? Di World Cup, kalau ada nasib, boleh. Jangan mention World Cup lagi. Lepas tu from there, you kena go into detail. Okay, daripada kita top 100 ni, kita ada 60 pasukan profesional. Nah, dalam 60 pasukan profesional ni, 60% are local players. Right. So once you dah letak these targets, you can work backwards. And you can design a league yang boleh mencapai benda ni. Right. Sekarang ni masalahnya kita tak fikir pasal benda ni je. Kita tak fikir. Right. Dan kita tak sabar. Right. So instant success ni, inilah kita punya ni. Bila masuk exco baru ke presiden baru, the people will demand instant success juga. Realitinya bola sepak ni memang mengambil masa. Tak ada satu negara pun yang wujud tiba-tiba terror. It takes time to develop, dan the commercial side pun takes time to develop as well. Tapi nak develop tu satu hal, nak design dulu penting. Saya nampak kejatuhan bola kita adalah masa kita first adopt privatization tu, dengan kita adopt club licensing. Masa tu saya di FAM. So apa yang berlaku, club licensing document tu yang FIFA bagi tu, kita ambil, kita salin kulit, letak FAM punya ni. Adalah sedikit perubahan, ni dah saja. The club licensing at that time was for the AFC, untuk 44 negara AFC ni. Sahaja. Tapi dalam 40 you ada negara yang ke depan. So it was the best standard at the time. Kita terus pergi ambil best standard ni. Kita belum sampai lah. I see. Kita adopt the club licensing untuk Saudi, untuk Morocco, untuk ni. Kenapa kita ambil? Kita belum sampai situ. Kita tengok macam, okay, tak apa. Kita mungkin after 5 years we will get to this level lah. Right. Kita buat kita punya sendiri dulu. Okay, tak perlu maintain presiden. Tak perlu nak ada doktor yang bertauliah.
Tak perlu nak no all this yang menyusahkan, tak payah masuk. Kita nak hidup dengan liga kita ni loh. Maknanya anak kau bawa bil darjah 6, kau nak terus suruh dia SPM. Betul. Silap dia kat situ. Tak boleh lah. Kita terus ambil saling pelik lah best standard. Sebab apa, ada 1-2 klub yang boleh capai benda tu. Lagi masa tu apa, kita 14 teams kan. Sepelik kan. Lagi 12 kan tak boleh. Lepas tu sejak situlah pada pendapat saya benda ni jatuh. Right. The club licensing yang kita implement pada tahun 2015 tak salah saya kan, masa FMLLP tu mula naik. Kat situ saya rasa kesilapan. Sebab tu saya berpendapat lah, siapa yang di dalam pengurusan bola sepak from there until now has not done a good job. Right. Okey, budaya kita selalu mengharapkan orang asing untuk membina entertaining dan juga membantu pasukan dalam Malaysia ni, sama ada di kelab maupun di dalam pasukan negara. Adakah budaya ni sihat? Maknanya di kelab kita benarkan ramai pemain import untuk nak game tu entertaining ke ataupun pergi Asia ke, dan dia membawa kepada pasukan negara juga. Walaupun bagikan kewarganegaraan, tapi masih lagi dianggap sebagai kita import pemain. Untuk nak, yang bagi warga negara ni untuk nak qualifykan dia mewakili negara itu je. Sebenarnya mereka masih lagi pemain import taraf dia. Jadi adakah ini sihat? Saya rasa macam ni. Jangan cerita pasal asal usul orang, cerita pasal quality of player. Okay? Cerita quality of player. Macam kita cari pekerja, kan? Adakah pekerja ni berkualiti, boleh, can they do the job or not? Okay? So dalam Malaysia ni, kalau katakan kita Liga Super, kita quality is here. How many local players can play at this quality? Right. Kalau tak ada, kita masukkan import because this is the quality that we want. Tapi kalau you tak boleh sampai sini, ada tak liga yang bawah ni yang boleh menjana player untuk sampai ke situ? That's where the question is. So macam Haji cakap, dekat UK sekarang ni kan, Premier League ni memang semua foreigner pun, tapi the local players play in the championship penuh. Dan mana yang bagus tu akan pecah masuk. Right, akan diberi peluang. Dia dah grow the, kalau you in UK kan, berapa banyak dia punya, I think 90s lah. Daripada championship tu, first division, second division, apa sampailah non-league conference sampailah. Ada 9 ke 10 tier. But yet they never miss the qualifier to World Cup. Betul. On national team side. Right. So, kita tak ada, macam cakap lah, kita ada apa? Super, A1, A2. Habis kita. Right. So, that mess kat bawah tu tak ada. Kalau ada mess tu, tak apalah you bawa masuk pemain import. Okay, it's fine. It's the quality of the league that we want. Soal dia sekarang ni, contoh dia, kita ambil our best player. Kita ada pernah nampak ni, si Mat Don, Diri Don dulu kan. Best player in the league. Right. In the Malaysian League tahun 13-14 kan, masa dekat Kedah kan. Kan dia lari kejap, dia pergi France. Dia main untuk, kan. Dia main France League 2 tak salah saya, on the bench. Lepas tu dah ada satu season kat sana, dia balik sini, masuk Melaka balik kan. So, the quality of our best player is the quality of our bench warmer at the French League. If you look at, I mean, bukan nak kata dia tak, memang dia star kat sini, tapi mungkin kat sana dia tak boleh nak sesuaikan apa, tapi that was the quality yang kita ada lah. Itu yang the best import player dalam Malaysia dalam Malaysia ni masa tu. Yang ambil, yang klub yang hanya mampu ambil sesaja ni, itu tahap level tak. Right. Memang tak dipandang langsung lah dekat Eropah tu. Betul. Saya masa Lokman Hakim dia pergi ke Belgium tu, I was nak kata agent dia tak lah, tapi saya tolong dalam buat kontrak dia. So kita try jaja dia masa dekat Belgium kat semua club di Europe. So there was about 300 plus clubs yang kita hantar surat. Semua tak nak ambil. Sebab apa? Then I realise actually the European market ni of quality, you 300 darat 30, right? So maknanya 9,000 slot. 9,000 slot ni player daripada pelbagai, the whole world wants to get in there. When we send him to the club in Norway tu, dia buat satu loan. Dalam club Norway tu ada, orang kata apa, ada Brazilian in that club pun, at an amateur club in Norway. That's how competitive the quality is, you understand, in Europe ni. Right, teammate dia ada daripada Brazil, ada daripada Afrika, right, because semua mencari peluang ni.
Right. So ini balik kepada kita, memang kita kena terima yang liga kita ni untuk as a product kita perlukan foreigner, right, untuk naikkan dia punya level of play and to bring bagi dia lagi interesting lah. Tapi mungkin cara kita buat tu silap. Bagi saya at satu point masa kita start professional tu, sepatutnya kita patutnya menjadi liga rantau yang paling popular. Yeah. Betul. Because we were ahead of the game. Kita di depan semua orang masa tu, right? Sepatutnya best players in Thailand play in Malaysia, the best players in Myanmar main kat Malaysia. Kita boleh bayar gaji masa tu, right? Supaya liga kita di dalam rantau ni semua pandang Malaysia je. Tak, Brunei nak main kita tak bagi, lain juga kita tolak. Betul. Lepas tu tiba kita punya kota banyak African masuk kan. African is a different body style, kita lebih kepada fizik daripada kan. So ni again dasar mungkin tak berapa clear. So kita terlepas peluang tu. Sekarang the best league is Thailand, right? Kita terlepas peluang untuk menjadi liga yang terbesar di rantau ni, and I think the commercial value never really tak recover. Masa Selangor pakai the striker di Indonesia, Oh, Bambang. Kan penuh orang Indonesia nak tengok kita kan. We should have taken the commercial masa tu lah. Patutnya kita ambil opportunity tu. Tapi again, liga tak lebih kepada nak salin balik club licensing dan denda orang ni. Tak ke mana lah basically. Another example of bad management. Affiliate yang kena ban, Perlis dengan Perlis and Kelantan. Right. Sampai bila nak ban dia orang? We are satu family. Tolonglah dia orang untuk selesaikan. Because kalau dia orang tak boleh ni, team tak boleh naik, the whole league rugi. So in other words, kita ni lebih fokus pada policing daripada kita lebih policing assisting tak ada. Don't compliment the state. Semalam press conference kan, yang bercakap yang nak membetulkan FM siapa? AFC. Apa dia punya title? Assistant General Secretary of Member Association. Dia ada satu department yang Member Association ni, yang kerja dia menolong Member Association. FM tak ada. Tak ada department kata, okay, Perlis FC ada masalah kan, I tolong you. Right. Kita ni ada tipe orang yang kita boleh datang tolong tengok email government, tengok email statute. AFC buat untuk FM tak buat untuk affiliate dia. Right. So kita you masalah denda. Nah, you langgar sikit kena sanction. Pada AFC tu duduk kat KL. Ya, betul. Kau tak perlu pergi naik kapal terbang ataupun sewa hotel untuk nak jumpa dengan AFC, duduk belajar dengan diorang, tengok apa diorang punya polisi dan department diorang. Betul. Sebenarnya dalam bola ni, saya jujur lah cakap, saya kerja FM 3 tahun. Football management is not difficult. Football bukan team, football administration tak susah. Dia bukan macam ni nak bina skyscraper ke. Yes. Nak buat jambatan. You don't need engineer, you don't need lawyers. We need common sense sebenarnya. Yes. Common sense and kejujuran. Yes. Right. And orang kata apa? Keikhlasan nak membangunkan ni kan. So that is something yang with little bit readings lah. Betul. Tapi benda tu tak nampak sangat, dan dia telah membawa kita kepada keadaan kita sekarang ni lah basically, right. Sepatutnya sayang kita bermula awal, right. 70-an, 60-an kita dah jauh ke depan pada orang lain, tapi in this past 50 years because of the commercial failure, saya rasa two points lah maybe. Satu, zaman rasuah tu, kita on the up, rasuah tu menjatuhkan kita up balik. Lepas tu bila club licensing masuk tu dengan liga di swasta kan tu, that is the point yang 2 point di bola sepak Malaysia tersilap langkah lah bagi saya. Right. So MFL pun baru saja mengumumkan confirmation of position CEO MFL. Shazli. Sebelum ni dia acting for 11 months kan. Betul. Rasanya. So do you think that apart from FM, MFL pun nak kena revamp balik? Saya rasa revamp tu maybe dia kena bekerjasama.
dan dia kena ada satu dasar dan master plan di mana liga memacu kemajuan bola sepak negara. Because it's very apparent, the strength of the league akan mencerminkan the strength of the national team tu. Right. Kalau you tak boleh tu, you kena hantar player keluar lah. Ada negara-negara yang buat macam tu. Liga dia tak apa, tapi dia hantar semua player kat luar negara. Brazil lah semua player tapi, negara. tapi league dia kuat. Masuk tapi Club World Cup, dia orang belasah juga tim-tim ni. Yes, right. yes. But usually the strength of your domestic league akan mencerminkan kekuatan pasukan kebangsaan you. Right. So FAM dengan NFL ni kena bekerjasama lah. Dan mempunyai dasar yang sama. Saya cakap dalam konteks revamp ataupun reset FAM ni, adakah reset FAM ni pergi dengan MFL sekali, MFL, AFL semua kena reset sekali, holistic. Maknanya kalau FAM tukar presiden, tukar exco, lepas ni MFL pun kena tukar dia punya pengurusi, tukar dia CEO, AFL pun kena tukar. AFL confirm lah because pengurusi AFL adalah exco FAM. Jadi keseluruhan ni kena tukarkan. Saya rasa dari segi tak ada ramai yang di dalam yang bekerja kat bola sepak yang ada yang bagus-bagus. Ada yang tak diberi peluang. Ada yang kita panggil worker bees yang buat kerja elok tapi tak diberi suara. Yang dalam FAM, dalam FAM ada kawan-kawan kita juga. Cuma saya rasa yang perlu ada adalah bit more strategy. Bit more strategic thinking, satu plan yang jangka masa panjang di mana kita nak memajukan bola sepak Malaysia dengan cara yang apa orang kata, yang dengan cara yang bersabar sikit, with a realistic goal. Macam saya cakap, maybe a 20-year plan dulu, dan semua orang setuju dan kita implement sama-sama. Kita cari orang yang terbaik untuk jalankan benda ni, dan kita memperketatkan governance. Ni penting governance untuk memastikan siapa saja yang duduk di kursi-kursi yang ada power ni tidak boleh salah gunakan kuasa ataupun membuat benda yang tidak betul. Right. Once the governance is in, dan harapnya bila FC ni masuk ni dia akan tengoklah benda ni betul-betul lah. There must be check and balance. Right. Kita punya budaya dekat Malaysia ni budaya datuk-datuk, betul tak? Datuk masuk jawatan kuasa, datuk semua betul. Sekretariat tak berani. Saya kat sekretariat dulu, saya pun cakap, kenapa kita ikut cakap exco ni? They are part-timers, we are full-time, we are everyday, hari-hari duk tengok bola ni. Patutnya dalam meeting bila kita cakap dia dengar. You are the advisor of them. Betul. Tapi masuk tu tak jadi apa kan. This is budaya kita for masalah je, right? So kita perlukan sekretariat lebih kuat, kita perlukan long term planning, kita kena holistic plan for kemajuan liga ni as a product, as a commercial product, supaya it can grow, and commercial product ni supaya tak buat duit banyak tak apa, tapi sustainable. Betul. You tanya player, you lagi sanggup dapat gaji 10,000, 12,000 tapi consistent throughout your career, dan you dapat kontrak 2-3 tahun daripada dapat setahun kontrak 20,000. Mana you nak? Ambil. Confirm bayar gaji, confirm gaji yang okey, EPF semua ada, benefit ada. I prefer this, betul tak? Tak nak tunggu bonus baru dapat. No, come on. Tapi masalah sekarang ni player pula, dia tengok berapa kena bayar aku. Lagi banyak lagi itu yang tim dia pergi. Betul. Dia pun tak fikir sustainability tu lebih penting daripada kau nampak atas kertas besar tapi air kau tak dapat. Betul. Okay, one final question pada you. Adakah dengan segala kemelut yang berlaku liga, kelab asyik tutup makin kurang dalam liga, isu national team sekarang ni, isu FAM sekarang ni, apakah ini akan membuatkan syarikat-syarikat swasta menjauhkan diri untuk menaja bola sepak di Malaysia ni? Of course. Akan menjauhkan diri. Of course. So, saya rasa kita tak nampak lagi kesan daripada the full kesan daripada masalah forging dokumen ni. Right. Yang kita nampak, kita tahu macam FM dah hilang beberapa sponsor kan, yang dah menjauhkan diri, yang dah stop, right? And this for corporate governance ni memang dah clearly stated. If I am a corporate body, I tak boleh associate dengan company yang dah ataupun organisation yang dah didapati bersalah forging documents. I cannot. Betul. Kenapa? From a corporate governance point, from ESG point, tak boleh. Tak boleh. I kena stop terus sebab you memang menipu.
dah terbukti adalah customer case ni, tapi dalam apa dah ada kata dah memang forge tak lagi ya. Yelah, company yang sponsor ni bukannya company enterprise. Betul. Dia This is overhead, public listed. Listed, and they must have their board. They have their board, they have their shareholders. Bila shareholder kata, kenapa you bagi duit kat company ni, organisasi ni? So dia kena tarik diri. Yes. Okay? That is confirmed. Right. Sponsors ni pula, like I said lah, betul, sekadar kalau mindset you chop logo pun, there's no point juga. So, kita baru je nampak mula, I rasa this whole episode ni, apa yang berlaku dalam tahun lepas ni, akan cause a bit of a dip dalam landscape bola sepak kita. Another thing yang orang tak perasan is national team punya perlawanan. Saya rasa dalam international window yang akan datang ni susah nak dapat game. I see. Yeah. Sebab saya rasa tim mana yang nak lawan dengan Malaysia, sedangkan dia tahu these are tim yang menipu. Just to remind you, untuk Liga alone, kesan daripada makin lama makin kurang kelab asyik hilang, Liga asyik hilang kelab. Dah ada kesan dia. Which is for next season, Astro will no longer be with the league. Yes. This is not a secret anymore. Betul. It's not a PNC anymore, and clear cut. Maknanya if you're talking at earlier stage tadi tu, ada the TV rights. Tak ada dah. Season depan, I tak tahulah daripada mana lagi MFA nak dapat wang kalau tak ada TV yang nak sponsor Liga ni. So again, riset yang Haji cakap ni, mungkin kena fikirkan balik the whole model, the whole commercial and economic model of the league ni. Tak boleh dah kalau nak perlukan 30 million, mungkin tinggal 8 tim je. Itu pun duit rakyat yang bayar, betul lah. So mungkin satu riset yang menyeluruh perlu berlaku. Ni grand design riset ni. Grand design riset is Japan. So bagi orang yang you Google how the Japanese league started dia is a design league. Dia bila dia buat liga dia, Japan ni asalnya dia main baseball. Mana main bola. Their sport was baseball. Dia kata now we want to become champions in football. So apa dia buat? Dia create team. Okay? Every city ada team. Every city pula ada satu company yang backing team tu. Sebab tu you ada Kashima Antlers, you ada, right. To the point dia punya planning, every team tu, the league dah tentukan warna jersey before the league started. And when the league started, the first day of the professional league tu, the first match stadium penuh. Diorang dah buat pre-marketing dah semua. It's a very, very good case study of how you design a league supaya yang sesuai dengan keadaan landscape bola sepak you. Right, so mungkin inilah yang kita perlukan. Right. You cerita pasal Jepun ni, saya tengok nak laksanakan benda tu di Malaysia ni susah. Kenapa? Well, politics lah. Politics, willpower. But mungkin, dan saya cakap, ini adalah satu detik di mana kematangan bola sepak kita ni, my realistic, kita tak akan nampak Malaysia dalam World Cup dalam hidup kita lah. Dalam jangka masa, maybe dalam jangka masa 2 generasi possible if the right decisions are made now. Right, di mana peluang kita ada reset ni, tapi kalau tidak, mungkin cara kita adalah dengan cara yang kita tahu sekarang ni lah, shortcut lah. Saya rasa kalau bapak-bapak kita yang dah meninggal atau atuk kita dah meninggal tu kalau dapat hidup balik, tak masuk World Cup lagi. Dulu macam nak nampak lah. Dulu macam aku kata sehingga aku ada keluar khabar sekian tahun ni akan masuk World Cup. Aku masa tu rasa atau aku cakap yang itulah. Agaknya dalam masa aku hidup ni tak mungkin kita mungkin lagi 2-3 generasi lah. Jadi kalau dia orang hidup balik, tak masuk lagi World Cup. Teruk sangat korang ni. Betul, 100 tahun tu. So maknanya ada banyak kerja lah nak dibuat oleh siapa saja yang selepas ni akan jadi Presiden FMA ke sana lah perginya. Dan satu riset yang menyeluruh, bukan saja riset pada FAM tetapi juga riset kepada pentadbir liga di Malaysia ni. Dan elemen paling penting apa yang saya boleh petik daripada apa saya cakap ni adalah satu tindakan yang drastik dan maha berani yes, mesti dilakukan.
Kat situ tadi saya kata tak mungkin akan berlaku kat Malaysia macam mana berlaku kat Jepun. Salah satu contohnya, kelab daripada liga tentukan warna jersey. Saya rasa susah nak berlaku. Tapi itu mungkin tak berlaku. Contoh. Jepun lain. They are 90% planning, 10%. Dia memang budaya dia macam tu. Kalau you pernah kerja dengan Sebab Jepun tak ada campur tangan. Betul. Dia semua kelab dengar cakap apa yang di pentadbir sebut. Kalau dia presiden cakap arah macam ni, diorang follow. Budaya Jepun. Kita faham kan? Yap, height. So, diorang setuju sebab pada diorang rasa apa yang diputuskan ni adalah untuk kebaikan kita. Dia dah bincang dah, bukan kata putus sebagai satu individu, tapi satu board. Mesti dah debate benda ni semua. Then dia turunkan wahyu tu pada kita dan kita kena follow. Kau ikut, kau kena pakai colour apa, kau kena attach dengan company mana untuk kau nak sustain. Dia dah study benda tu. Tapi kat Malaysia ni budayanya ialah kau study lah apa pun, kau bentanglah dekat dalam mesyuarat, kau hentak meja. Kalau ada suara veto mengatakan no, kita buat macam ni, useless. Tapi Haji, I give you an example. Kita ada 13 tim. Satu tim belanja, let's say they belanja, senang kira 20 juta setahun. So 13 darab 20, 260 million ringgit spend on football total. Katakanlah 260 million tu, kita ambil balik duit tu, kita cakap okay, we spend 260 million ni on 5 million a team. You get apa? You get 26 times 2. Betul tak? 52 teams. Dengan duit perbelanjaan, duit yang sama. Kalau you fikir macam tu, logik betul tak? Cuma, how to do it? It's not that the money is not there. The money is being spent. That money, 260 juta, akan digunakan tiap-tiap tahun untuk membayar liga ni. Tapi kalau kita boleh reallocate balik, ada satu plan, okay, 5 juta, kita akan 52 teams, right? Then structure properly. So, bagi saya possible. Boleh tak MFL dan AFL regulatekan satu peraturan? Okay, you go and find your sponsor. We might help you to get sponsor. Recommendkan company ni. But all funds yang sponsor that agree to fund you must go through FM. Dan FM akan tentukan berapa banyak kau boleh dapat duit ni. Tapi kita akan release semua. But make sure duit ni pergi ke arah yang sepatutnya. Nak bayar gaji ni, untuk bayar gaji. Jadi FM control berapa gaji player. Takkan semua orang sampai 80,000 seorang. Betul. 30 player 80,000. Mana boleh? No. Aku bagi kau untuk kelab kau ni, banyak ni sponsor, duit sponsor aku dapat. 5 orang je boleh dapat 30,000. Betul. Yang lain tu dapat 15,000. Yang junior-junior ni kita bagi 10,000 cukup. Betul. Ada liga yang buat macam ni dah. Sebab kalau kita biarkan kelab yang tentukan berapa gaji, apa kos pengurusan dia, haywire. Dan kita tahu dalam bola kita gaji tu sama ada penuh atau tak, banyak kita tahu dalam industri things yang pelik-pelik berlaku kan. So like I said, the money is already being spent. Betul. Cuma dia tak diuruskan dengan baik. So saya rasa kalaulah ada political willpower tu dan satu kesedaran daripada seluruh rakyat, kata okey, kita memang satu negara yang cintakan bola sepak. Kita satu negara yang dah nak mencapai 100 tahun ada federasi bola sepak nasional ni. Dan kita tak nak dalam 100 tahun lagi kita masih lagi di takut yang sama. Let's all sit down, get together, right? At least the stakeholders lah, and sit down. Macam mana kita nak mencapai something yang respectable lah dalam masa 20 tahun ke 30 tahun yang akan datang, right? Dan just kalau tak boleh nak detail pun simple ni kata like I said, target 60 professional teams by 2050. Tu je. You can achieve that. Saya rasa the market akan berubah dah. Nah, kita nak 3 liga, 20 tim, 60 tim profesional, belanja lebih kurang 5 ke 10 juta setahun. 10 million up here, 5 million here, 3 million here. Supaya orang-orang yang ada duit boleh. Kalau I business owner, I ada extra 2-3 million, I can participate. Betul. Dia terbuka pada ramai lagi. Sekarang ni kalau I berminat nak participate dengan bola, kalau I tak ada 50 juta, kan? Apa jadi? I jadi macam Kelantan bungkus. Right.
So we So need to sekarang think about ni this, right? tugas berat adalah di bahu untuk Liga lah, untuk bahu pengerusi MFL untuk memastikan kelab semakin bertambah bukan semakin berkurang. Tapi apa yang berlaku sekarang ni sejak beberapa tahun yang lepas makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Ini saja dah jadi satu indikator yang buruk Betul? pada Liga Bola Sepak Malaysia, dan efek dia, side effect dia ialah sponsors tak berani nak masuk. Betul. Dan yang paling damaging sekali kenyataan daripada owner Perak FC itu, Datuk Azim Zabidi, kawan sekolah saya dulu, senior saya. Dia kata company dia yang sponsor kelab tu dah habis duit dah. Kering duit. Daripada kaya dia bankrupt. Ha. So ini satu damaging statement itu sebenarnya bila dibuat secara open macam tu, menyebabkan nobody wants to sponsor football anymore. Ditambah pula dengan isu ni. Masa buat statement tu tak ada isu naturalisasi player dan sebagainya. So I can see that untuk next season going to be very very tough season for MFL, dan begitu juga AFL. Even AFL pun ada kelab-kelab Dah mula dah, betul? dah mula tak mampu. Betul. Dia bermula daripada Seoul Phoenix, dah mula kehilangan pemain Korea nama Seoul, tapi sekarang semua budak Malaysia. Dan yang keduanya ialah dua tim yang qualify by merit untuk pergi ke Malaysia Cup menolak untuk main di Malaysia Cup sebab masalah funding. Zaman Daniel lu ada tak bayar gaji tak? Tak ada. Tak pernah? Sekali pun tak pernah? Tak pernah. Tak ada isu. Itu sebab daripada amatur boleh naik ke semi pro. Bila naik semi pro pun Tak ada masalah lagi kan? Tak ada masalah. So, gaji pun still okay lagi kan? Even though Dunhill bagi dekat semua Club. tim 300,000 dan paling banyak seingat saya 500,000 setiap tim. Dia collection very good. Betul? Lepas tu ialah diorang backup by the state. Yang the big buck tu by the state lah. So siapa yang jadi menteri besar dia lah yang akan jadi presiden, dan itu adalah dia punya salah satu daripada dia political platform sports ni. Betul? Dan sekarang ni kelab kena berdikari. Tapi kalau kita remain semi pro daripada dulu sampai sekarang, sustainable kan? Sustainable, cuma kita tak meet the requirement of AFC untuk bermain dalam Liga-Liga Asia. Itu je. Dan ada 1-2 kelab lah yang akan membantah benda tu untuk nak pergi ke pasal diorang ni bercita-cita Liga Asia. Betul. Itu je. Kelab lain dia tak ada cita-cita langsung Liga Asia. Tetapi kadang-kadang bila dah buka je kelab, selera jadi besar. Nak bayar gaji mahal-mahal. Betul. Mana tanya player kata kau tak nak bayar gaji banyak ni, kelab lain banyak bayar gaji lagi banyak. So aku tak nak main. So untuk nak hilang player yang dia nak tu, dia kena bayar lah gaji tu. That's why the regulation lagi. Dia macam ayam dengan telur. Mana dulu yang nak kena settlekan. So ini the main issue. So saya rasa setakat tu je dulu kita punya discussion dengan Saif. Very interesting. Kalau ikutkan banyak benda kita nak cerita lagi, tapi kita simpan dulu yang lain-lain dan kita akan duduk sekali lagi tengok masa Saif yang free untuk kita sambung dan tambah lagi topik-topik yang lebih menarik. Jadi terima kasih Saif kerana hadir ke studio pada hari ini. Kita harapkan Saif enjoy dengan sesi ini, dan saya minta semua yang menonton perbincangan ni bagikan pandangan anda di bawah, kita tengok dan kita akan cuba huraikan apa cadangan-cadangan dan pandangan anda di dalam episod yang akan datang. Sekian saja daripada ZR Sports On untuk kali ini, untuk episod kali ini, dan diucapkan selamat berjaya dan terima kasih kepada semua yang menonton, dan jangan lupa klik like, subscribe dan komen yang murni-murni di bawah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.